Korang dah pernah tengok belum manuskrip Melayu pada zaman dulu di Nusantara? Kalau belum, pastikan tonton sampai habis. Tahukah anda, menurut Profesor Dr. Tatiana Denisova, iaitu seorang pakar sejarah Melayu dan sejarah Islam di dunia Melayu yang berasal daripada Moskow, Rusia, beliau menyatakan bahawa orang Melayu telah menulis manuskrip dari kurun ke-9 lagi. Namun, banyak manuskrip ni telah hilang, sama ada disebabkan oleh banjir, terbakar, perang ataupun dilarikan penjajah. Namun, sehingga kini lebih daripada 20,000 manuskrip telah dijumpai di Belanda. Ini mungkin belum lagi termasuk manuskrip yang dijumpai di negara lain. Jom kita tengok satu manuskrip menarik yang dijumpai oleh Ustaz Amin di Saint Petersburg, Rusia. Tulisan yang digunakan dalam manuskrip ni dikatakan lebih lama daripada tulisan Jawi, di mana tulisan dia menyamai tulisan Siam, tetapi berbunyi Melayu yang tarikhnya tak diketahui. Ini pula manuskrip bertarikh tertua, iaitu 2 surat yang ditulis oleh Sultan Abu Hayat kepada Raja Portugis pada tahun 1521 dan juga 1522. Yang ini pula buku bertajuk Tahta Raja yang ditulis oleh Muhammad Umar bin Syekh Farid pada tahun 1824. Cantik kan? Kita boleh nampak elemen seni Nusantara di dalam ni. Ini pula adalah surat yang ditulis oleh Sultan Muhammad Shah kepada Stamford Raffles pada tahun 1811. Next, Hikayat Ismail Yatim, penghujung abad ke-18, dan Hikayat Nabi Yusuf juga pada abad ke-18. Okey, ini pula merupakan envelope surat yang dibuat daripada sutera kuning Damsyik bertarikh 1824. Sebenarnya ada banyak lagi manuskrip, tapi kalau kita nak tunjuk semua confirm panjang. So, siapa nak tengok lagi manuskrip yang ada? Nak tahu lebih lanjut? Kita jumpa dalam video seterusnya.